Saya takut orang tak suka. Saya takut macam kau berlakon drama je lah. Takut benda macam tu. Saya nak tanya isteri ke? Itu hal saya sendiri. Boleh ke aku berlakon macam ni? Dia kata mak boleh ni. Dia selalu bagi semangat. Tu benda yang bagus. Efek bas. Susah sebab kita nak hide benda ni kan daripada orang kan. So saya kena play watak yang orang tak predict pun. Abi lah selalu cakap dengan saya, gunakan charming, gunakan senyuman, macam-macam lah supaya orang tak detect benda ni. Gunakan kelembutan dalam dialog saya. So orang macam tak mungkin macam tu lah. So agak susah sebab dia ada development daripada awal dan sampai ke akhir. Hujung-hujung nampak macam you punya watak agak psycho sikit. Adakah itu inspirasi daripada Joker sebab nampak ya macam Joker sikit? Joker saya tak pasti, tapi itu apa yang saya dan director saya plan lah, supaya nak nampakkan seorang lelaki yang begitu, yang selama ni dia pendam perasaan apa yang dia punya backstory dia tu. So sebenarnya dia hide. Dia bagi saya dia ada two face punya karakter lah, lebih kurang lah. So last kali dia tak boleh hold, saya rasa itulah Fadlan yang sebenar. Lawan, jaga badan juga. Untuk dia bukan acting class tau, dia macam session antara saya dan pelakon yang saya ada scene tu. Macam saya dengan Ayah Wan Hanafisu, saya ada session tu untuk dapatkan chemistry tu, untuk mencantikkan lagi satu scene tu. So bila kita masuk set je, kita terus bagi. Action sendiri ke atau ada stand? Sendiri, 100% sendiri. Ada tak alami kecederaan ke apa? Ada kecederaan tu macam benda yang kecil-kecil lah. Macam selio sikit. Saya ada buat pusingan, ada satu pusingan tu. Kadang dalam fighting pun saya minta juga pada defenders tu macam aku nak lain sikit lah, aku nak campak pisau ni, aku nak pusing pisau ni. So diorang ajar. So benda tu kadang saya tak fikir, tapi saya rasa macam cantik. Bila buat, dia bagi macam kesan lah pada saya. So benda tu diorang yang jaga lah. Bila ada sikit dia akan pakai benda lah macam untuk hold benda tu. Tapi tak ada rehat lah, dia just jaga dan kita try buat. Okey dengan permintaan director. Sebab ini satu filem yang skala besar dan shoot buka baju. Ada drama yang shoot buka baju, tapi itu drama. Ni filem kan? So saya rasa untuk buka baju tu adalah satu development karakter yang sangat bagus untuk Fadlan, untuk tunjukkan dia punya transformation daripada Fadlan yang dulu dan Fadlan yang real. So bagi saya itu benda yang bagus dan saya rasa saya willing untuk buat benda tu untuk menghidupkan lagi watak Fadlan. Adakah itu abang ada tanya isteri ke atau macam mana? Nak tanya isteri ke? Itu hal saya sendiri. Dan saya dah cakap dah untuk saya menghidupkan watak tu. Ni saja. Tapi proses untuk buat badan untuk sini tu macam mana? Mungkin ada diet ke atau diet daripada Daily Bekal. Diorang sponsor kita orang satu set. So untuk exercise semua tu saya buat di rumah, dan lebih yang untuk physical stretch tu semua daripada defenders lah. 6 bulan tu? 6 bulan tu. Sepanjang 6 bulan? Sepanjang 6 bulan. Shoot dengan Shahnaz kau memang rapat. Kita pun tahu korang berdua jenis yang berlawak-lawak. Tapi untuk dalam filem ni dua orang yang berbeza kan. So macam mana nak dapatkan capai chemistry tu? Bagus Shahnaz ni, dia selalu bagi support dekat saya. Kadang-kadang saya akan ada rasa, mak boleh ke aku buat, boleh ke aku berlakon macam ni. Dia kata mak boleh ni. Dia selalu bagi semangat. Tu benda yang bagus. Tapi bila saya one to one scene dengan dia bawa watak dia, dan saya tak rasa pun itu Shahnaz sama. Syuk kan tak nak dikenali sebagai hero drama je kan. So adakah ini Black Rider ni starting you untuk every year you ada buat filem? Hopefully. Saya kalau boleh nak juga orang nampak lain lah tentang saya. Sebab mostly kita tak boleh nak pilih pun dalam drama kaca TV kita sekarang. Kita boleh tahu cerita dia gitu. So jadi saya mengharapkan filem-filem gini lah yang boleh menguji lagi bakat saya ke, atau saya lebih nak explore lagi benda-benda lain. Cabar diri saya. Saya tengok sambil berdebar. Sumpah. So first filem. Saya takut macam salah. Orang tak suka ke apa? Saya takut orang tak suka. Saya takut macam
kau berlakon drama je lah. Takut benda macam tu. Saya takut benda macam tu lah. Jadi abang kata macam abang tak puas hati. Part mana yang abang rasa macam perlu? Tak puas lagi. Dia macam ada benda yang saya rasa boleh lebih. Ada benda yang saya rasa ni terlebih, kau kena kurang kat sini. Ada benda macam tu. Adakah memang sebelum ni Syuk memang tak tengok? Sebenarnya tak tengok. Memang Drama jenis- saya tak tengok. memang tak Tak tengok. tengok drama saya. Memang sejenis akan rasa tak puas hati, tak yakin dengan diri lah. Saya kalau tengok pun melalui Instagram je. Macam Sikit-sikit lah. daripada teaser pendek-pendek tu je. Dari iklan tu kan. Pertama kali tengok naskah Yang full. Betul. Sumpah tak tipu. So berdebar je First lah. time saya tengok dari awal sampai habis. Berdebar je lah Berdebar je. Yang scene diorang saya seronok lah suka tengok. Bila saya dah tahu, alamak ni depan aku keluar. So saya dah berdebar je. Betul. Shanas bagus lah dia. Tapi apa yang membuatkan abang tak tengok? Malu ke ataupun memang Malu satu. Tak tahu awak tengok saya pun memang macam ni kan. Saya nak jumpa orang pun saya malu. Saya nak berlakon pun saya macam tak tahu kenapa. Dia benda macam tu. Tapi bila kita sebagai seorang pelakon, saya tengok balik apa yang saya buat tu macam dia macam tu lah. Tapi bagus lah, ada kawan kata okey, dia kata okey lah. Saya kalau perasan saya jarang post pasal family saya. So raya tu adalah waktu yang sesuai untuk saya post lah. Dan puji-pujian tu saya rasa kadang orang tu cuma nak meluahkan. Kadang dia rindu kot nak tengok family saya. So saya tak anggap benda tu sebagai benda-benda yang negatif pun lah. Saya anggap benda tu, saya doakan lah. Ada juga yang cakap benda-benda yang apa orang cakap, tak tahu lah, dia bukan yang tak bagus, tapi macam tak payah komen pun tak apa kot. Tapi saya okey lah, tak ada pun saya padam, biar je lah. So dari segi ada ternampak juga komen, mungkin peminat ni dia rasa macam dah seronok tengok Tiam penampilan macam tu. So diorang macam mengharapkan juga Syukri macam harap-harap lepas ni Syukri tak ambil lah lakonan yang berpegang tangan macam tak ada pun saya pegang tangan dah. ada tak ada kan? Tapi itulah mungkin harapan peminat macam tu lah. Harapnya lah saya akan terus istiqamah lah. Saya harap saya akan terus istiqamah, terus menjaga hati isteri saya dan family saya. Itu je. Doakanlah juga. InsyaAllah. Menjadi lelaki, sekarang menjadi lelaki yang paling setia. Bukanlah maksudnya macam takut tak orang dah meletak. Itulah orang dah meletakkan label itu kan. So saya tak pernah bangga dan anggap benda tu benda yang bagus pun. Saya rasa benda tu akan selalu mengingatkan saya. Apa pun yang saya buat, saya pergi mana, saya buat apa, saya selalu ingatkan family saya. Mana saya ingatkan isteri dan anak-anak itu je. Apa pun jadi, apa pun saya buat, semua tu akan efek pada dia orang semua. So saya tak nak lah benda tu jadi. Gambar selalu dalam phone lah. Gambar diorang selalu dalam phone. Dalam phone, sekarang pun ada kat tengok. Tak wallpaper lah. Wallpaper sebelah dalam. Tapi muka dia tanpa bernikap lagi lah. Yelah.